Hari ni kita nak review Sleep-In Skechers. Okay, yang ni adalah kasut yang jenis massage fit. So kita tengok massage fit tu macam mana sebenarnya. Okay, so boleh kita tengok. Yang ni ambil saiz besar sikit ya. Saiz 12 US. Kalau UK 11. Okay, tengok dulu. Kat dalam dia, yang ni kita ambil color hitam. Okay, so inilah dia kasutnya. Okay, ni bahagian dalam dia. Okay, ni bahagian tepi dia. So dia tulis itu Skechers Sleep-In. Ni logo dia. Detailing dia macam ini. Okay, kenapa dia dipanggil massage? Sebabnya dekat bawah dia ni, inilah massage-nya. Ni dia beralun macam ni. So nampak yang ni beralun macam ni. Yang ni kat belakang ni, kat tengah ni dia lagi beralun. Jadi bila jalan tu, kaki tu rasa macam kena tekan macam ni lebih kurang. Tekan. So itulah yang dikatakan dengan massage fit tu. Massage fit. Okay, yang ni jenis Sleep-In So kalau kasut jenis Sleep-In ni, tahu-tahulah dia punya dalam mesti ada benda ni benda ni. Benda ni hanyalah untuk Sleep-In. Lagi satu, kalau Sleep-In, selalunya dia punya lidah atas ni dah akan jahit siap-siap. Alamak, gelap sangat tak nampak. Dia akan jahit siap-siap tepi ni. Jadi benda ni dia punya lidah tak akan jatuh ke bawah selalu massage fit pula. Yang Sleep-In ni selalunya macam tu lah dia punya kejadian dia. Okay. Jadi untuk massage fit ni memang berbaloi lah untuk kita beli sebabnya memang sedap pakai untuk berjalan-jalan jauh. Lagi-lagi kalau pergi office. Jadi bolehlah beli kalau nak beli tu. Okay. Lepas tu dalam ni ada apa ni? Okay, so macam biasa kalau nak basuh ke apa semua ni boleh pakai ikut ni Yang penting massage fit ni macam ni. Jadi kalau nak tengok contoh dia berjalan kan, bila kita pijak tu, tengok nampak tak? Bila pijak tu, tapi bila ada berat badan tu, terasalah yang tempat-tempat ni tu dia menolak-nolak ke atas kan. So memang berbaloi lah siapa nak beli ni. Okay, silalah beli massage fit ni. Berbaloi-baloi. Barang pun cantik kan. Tebal elok semua ni. Okay, itu saja.